Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nazri, kembali. Kedewasaan bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa lembut kita mampu memahami sesuatu yang tak lagi sama. Setiap hasil rezeki yang diperoleh, setiap shilling yang dikira, menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan seorang anak kampung yang ingin mengubah nasib diri dan keluarga. Nama diberi Muhammad Nazri bin Husin, seorang anak kelahiran kampung Sungai Bahru Darat. Dibesarkan dalam suasana serba sederhana. Ayah seorang pekerja kampung biasa, ibu seorang suri rumah yang setia mengorbankan segalanya demi keluarga. Aku mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Bahru, kemudian aku meneruskan langkah ke SMK Raja Lukman Rashid. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Setiap hari, langkah kakiku menjadi saksi. Berjalan jauh, menyusuri jalan yang sunyi, pulang dari sekolah dengan tubuh yang letih, namun tekadku tidak pernah goyah. Meskipun peluh menitis, meskipun kaki terasa berat, aku tahu segala kepayahan tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Aku percaya di sebalik kepayahan hari ini tersimpan sinar kejayaan pada hari esok. Kerana hidup ini, walau pahit dirasa, akan manis jua akhirnya jika digenggam dengan sabar, doa dan usaha. Namun hidup tidak selalu indah. Ketika rakan-rakan lain bersenang-lenang, aku memilih jalan yang berbeza, jalan penuh liku dan keringat. Demi membantu keluarga, tangan yang sepatutnya memegang buku kini menggenggam rezeki di bawah terik mentari. Wow, menarik je tempat ni. Ni kali pertama saya sampai di kelong ni. Berapa lama Tuan Nazri usahakan kelong ni? Okey, kelong ini saya usahakan sejak tahun 2018. Pada waktu itu saya menjalankan kerja-kerja menternak ikan. Pada waktu itu terdapat 5 jenis ikan yang saya ternak, antaranya ikan cerahat, ikan siakap, ikan kerapu, ikan nyok-nyok dan juga ikan siakap, kerapu, jenah, ikan merah. Jom kita tengok hasil tangkapan pengunjung hari ni. Wow, banyaknya ikan. Ada ikan semilang lah. Masak gulai ikan semilang pun sedap juga ni. Kalau kawan-kawan nak tahu, kat sini terkenal dengan gulai ikan semilang tau. Hari ini kami berpeluang menikmati hidangan yang ada di restoran Captain Alif. Jom ikuti kami. Inilah antara menu yang ada. Jom kita tanya pelanggan dekat sini. Hai, nak tanya boleh? Boleh. Makan apa? Kita orang makan sate. Wow, sedap tak? Sangat sedap. Korang rasa nak repeat tak kedai ni? Nak. Dan harapan saya, generasi saya yang ada ni meneruskanlah